Bos, siapa kata trading tu kena duduk depan PC je? Kat Malaysia, got big time players moving billions. Kelima, Hap Seng. Market cap 1.58 bilion ringgit. Dia jual sawit, dia jual kereta. Esok-esok jual planet pun boleh. Keempat, Batu Kawan. 1.71 bilion ringgit. Nama macam tempat kampung, tapi dia punya bisnes macam Avengers punya HQ. Kimia, sawit, semua ada. Ketiga, Chin Hing Group. 1.76 bilion ringgit. Kalau rumah naik cepat, mungkin sebab simen dia. Kalau lambat, maybe jiran lambat bayar. Kedua, Sine Darby. 3.33 bilion ringgit bos. Dari ladang kalori besar, dia all in one package. Business Swiss Army knife. Pertama, AOI Group. 5.23 bilion ringgit. Sawit dia sampai London, duit dia pusing satu dunia. Bos sawit negara kita. So bos, nak join game besar, start dengan kira betul-betul. Business consultancy kita kira, bukan agak-agak.